Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu saya, Mariana Syuriani binti Jumat bersama dengan Criselda Owena Peter akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu reformasi pentadbiran dengan memfokuskan perbandingan antara United Kingdom dan Jerman. Saya Jonaidi Ambrose, matrik nombor 290948 akan memulakan pembentangan ini dengan bahagian pengenalan serta latar belakang kedua-dua negara. Secara asasnya, reformasi pentadbiran merujuk kepada perubahan dalam struktur, proses dan amalan pengurusan awam yang bertujuan untuk meningkatkan kapasiti, accountability, daya tindak balas serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Proses ini merupakan satu usaha berterusan bagi memastikan institusi awam mampu memodenkan sistem mereka untuk menangani masalah dasar yang semakin kompleks. Pada hari ini, pentadbiran awam berdepan tekanan untuk melangkaui birokrasi tradisional dan bertindaklah secara pantas terhadap cabaran seperti pendigitalan, ketidaksamaan ekonomi serta jangkaan rakyat untuk perkhidmatan yang lebih telus. Kami telah memilih United Kingdom dan Jerman kerana kedua-duanya merupakan kuasa utama di Eropah, namun mempunyai sistem pentadbiran yang berbeza. Seterusnya, bagi latar belakang sosioekonomi. Bagi United Kingdom, populasinya dianggarkan sekitar 69.5 juta orang. Ekonominya sangat maju dan bergantung kepada sektor perkhidmatan, terutamanya kewangan dan perdagangan. Namun, negara ini berdepan cabaran seperti ketidaksamaan serantau serta kos sara hidup yang meningkat. Bagi Jerman pula, populasinya sekitar 83.6 juta orang. Ekonominya berasaskan perindustrian dan ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor pembuatan dan automotif. Walau bagaimanapun, Jerman menghadapi cabaran populasi menua dan kekurangan tenaga kerja. Bagi latar belakang politik dan pentadbiran, United Kingdom mengamalkan sistem monarki berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dengan kuasa eksekutif yang kuat di peringkat pusat. Ini menjadikan pendekatan pembaharuan lebih bersifat dari atas ke bawah. Sebaliknya, Jerman merupakan republik berparlimen persekutuan dengan kuasa yang dikongsi antara kerajaan pusat dan negeri. Oleh itu, reformasi di Jerman memerlukan tahap kerjasama dan penyelarasan yang tinggi antara pelbagai peringkat kerajaan. Itu sahaja bagi bahagian pengenalan dan latar belakang. Saya menyerahkan pembentangan kepada rakan saya, Owena. Terima kasih. Sekian, terima kasih banyak. Salam sejahtera, saya Criselda Owena Peter, nombor matrik 290931 akan membentangkan bahagian 4 iaitu persatuan antarabangsa dan latar belakang lain sehingga pembaharuan pentadbiran di United Kingdom dan Jerman. Baik, bagi persatuan antarabangsa dan latar belakang lain, persekitaran antarabangsa memberi kesan besar kepada pembaharuan pentadbiran di United Kingdom dan Jerman. United Kingdom kini berada di luar Kesatuan Eropah selepas Brexit, namun hubungan ekonominya dengan EU masih kukuh. Sebagai contoh, pada November 2024, ekspor UK ke EU mencecah 14.1 bilion pound, manakala import dari EU ialah 25.6 bilion pound. Ini menunjukkan kebergantungan ekonomi masih tinggi walaupun UK telah keluar dari EU. Selain itu, kerajaan UK juga memberi fokus kepada pembaharuan digital melalui Pelan Tindakan Kerajaan Digital 2025 dengan anggaran potensi penjimatan dan peningkatan produktiviti antara 45 hingga 87 bilion pound setahun. Ini membuktikan pendigitalan menjadi keutamaan dalam memperkukuh pentadbiran negara. Bagi Jerman pula, negara ini kekal sebagai ahli utama EU dengan populasi sekitar 83.5 juta penduduk pada tahun 2025. Dalam usaha pendigitalan, Jerman telah merancang 50 langkah pembaharuan dengan jumlah bajet sebanyak EU 102.1 bilion, termasuk EU 46.8 bilion termasuk EU 46.8 bilion daripada dana awam. Namun, Jerman juga berdepan cabaran seperti migrasi, di mana sekitar 430,000 kemasukan migrasi pada tahun 2024 serta isu tenaga dan penyelarasan antara kerajaan persekutuan. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua negara menghadapi tekanan antarabangsa yang mendorong pembaharuan pentadbiran tetapi dengan pendekatan yang berbeza. Latar belakang umum, reformasi pentadbiran memberi tumpuan kepada usaha kerajaan untuk meningkatkan kecekapan, accountability, ketelusan, pemodenan, responsif dan pendigitalan dalam sektor awam.
Secara tradisional, kecekapan menjadi fokus utama, terutamanya dalam pengurusan kos dan prestasi. Namun, kajian terkini menunjukkan bahawa pembaharuan kini lebih luas dengan penekanan kepada accountability untuk memastikan tanggungjawab dalam organisasi awam serta ketelusan bagi meningkatkan kepercayaan rakyat. Pemodenan pula merujuk kepada usaha memperbaharui sistem dan prosedur lama, manakala daya tindak balas memberi fokus kepada keupayaan kerajaan memenuhi keperluan rakyat. Menurut laporan OECD, antara tahun 2023 hingga 2025, pentadbiran awam kini menghadapi sepelbagai tekanan seperti krisis global, perubahan teknologi dan peningkatan jangkaan rakyat terhadap kualiti perkhidmatan. Oleh itu, reformasi pentadbiran dilaksanakan apabila sistem sedia ada tidak lagi mampu memenuhi keperluan semasa. Kesimpulannya, reformasi pentadbiran bukan sahaja melibatkan perubahan struktur dan sistem, tetapi juga memberi kesan langsung pada cara dasar dilaksanakan, serta bagaimana rakyat menerima perkhidmatan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, 6.all pembaharuan pentadbiran di United Kingdom dan Jerman. Pertama, pendigitalan dan pembaharuan e-kerajaan. Pendigitalan dan pembaharuan e-kerajaan merupakan elemen penting dalam pembaharuan pentadbiran di United Kingdom dan Jerman. Secara umum, pendigitalan bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi melibatkan perubahan menyeluruh seperti penyusunan kerja, penyepaduan data dan peningkatan penyampaian perkhidmatan awam. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan kecekapan, ketelusan dan kemudahan akses kepada rakyat Kingdom. Di United Kingdom, pendigitalan menjadi fokus utama melalui Pelan Tindakan Kerajaan Digital 2025 dengan platform seperti gov.uk, One Login, Notify dan Pay. Inisiatif ini dijangka menjana penjimatan dan produktiviti sekitar 45 hingga 87 bilion pound setahun. Namun, UK masih berdepan cabaran seperti sistem lama, kekurangan kemahiran digital dan masalah integrasi. Di Jerman pula, pembaharuan digital dilaksanakan dalam sistem persekutuan yang lebih kompleks. Negara ini merancang 50 langkah pembaharuan dengan bajet 102.1 bilion euro, termasuk 46.8 bilion euro dana awam. Walaupun perkhidmatan dalam talian telah diwajibkan sejak 2023, pelaksanaan masih tidak seragam kerana perbezaan antara kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan. Kesimpulannya, UK lebih pantas dan berpusat dalam pendigitalan negeri dan tempatan, manakala Jerman lebih perlahan tetapi kompleks kerana perlu penyelarasan pelbagai peringkat kerajaan. Namun, kedua-duanya tetap menjadikan pendigitalan sebagai asas penting pembaharuan pentadbiran moden. Seterusnya saya serahkan poin kedua kepada pembentang seterusnya, Mariana. Terima kasih, Owena. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pemodenan perkhidmatan awam di UK. Fokus utama reformasi ini adalah kepada pengukuhan kapasiti dalaman kerajaan, termasuklah kepimpinan, accountability, kemahiran dan kecekapan pentadbiran. Matlamat utamanya juga adalah untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian dasar kerajaan. Pendekatan yang digunakan adalah lebih kepada pengurusan dan organisasi, di mana penambahbaikan dibuat terhadap impian, cara kerajaan dipimpin, diurus dan diselaraskan antara jabatan. Namun, antara cabaran yang dihadapi ialah penyelarasan yang lemah antara institusi, pemecahan dasar serta isu pelaksanaan dasar jangka panjang. Kesimpulannya, reformasi di UK adalah bersifat pengurusan moden yang menekankan penambahbaikan sistem dalaman secara menyeluruh. Bagi Jerman pula, pemodenan birokrasi lebih berasaskan prosedur dan undang-undang. Fokus utama adalah untuk meningkatkan kecekapan melalui penyederhanaan proses, pengurangan birokrasi dan memastikan kestabilan institusi. Pendekatan yang digunakan juga adalah berperingkat, yang mana ia lebih memberi tumpuan kepada penyederhanaan prosedur, pengurangan kertas kerja, serta pengharmonian sistem pentadbiran. Namun, antara cabaran utama ialah sistem persekutuan yang kompleks, keperluan koordinasi antara pelbagai peringkat kerajaan, serta proses reformasi yang lebih perlahan kerana memerlukan persetujuan bersama. Kesimpulannya, reformasi di Jerman adalah lebih stabil dan berhati-hati, serta dilaksanakan secara beransur-ansur. Seterusnya ialah tentang isu politik dan cabaran pendigitalan. Di United Kingdom, antara cabaran utama ialah kesan Brexit, ketidakstabilan politik dan ketidaksamaan wilayah yang boleh mengganggu kesinambungan reformasi. Manakala di Jerman pula, antara cabaran utamanya adalah struktur federal yang kompleks serta keperluan koordinasi antara kerajaan pusat, negeri dan tempatan.
Dari segi pendigitalan pula, United Kingdom bergerak lebih pantas tetapi masih menghadapi masalah seperti sistem legasi, jurang kemahiran dan pelaksanaan tidak seragam. Manakala di Jerman, ia bergerak lebih perlahan disebabkan oleh kekangan penyelarasan dan fragmentasi sistem pentadbiran, tekanan perkhidmatan awam dan tadbir urus. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang tekanan terhadap perkhidmatan awam. Di United Kingdom, tekanan telah meningkat akibat daripada kos sara hidup yang tinggi, ketidaksamaan wilayah dan permintaan rakyat yang semakin meningkat, sekaligus menyebabkan sistem pentadbiran menjadi lebih terbeban. Manakala di Jerman pula, tekanan berpunca daripada populasi yang semakin menua, kekurangan tenaga kerja serta cabaran migrasi dan tenaga. Kesannya, kedua-dua negara perlu terus melaksanakan reformasi bagi memastikan sistem pentadbiran mereka kekal lebih cekap. Sebagai kesimpulan, kedua-dua negara dilihat berusaha dalam meningkatkan kecekapan, accountability, kualiti perkhidmatan awam dan pendigitalan sektor awam. Namun, pendekatan yang diambil adalah berbeza. Pendekatan yang diambil oleh United Kingdom lebih berpusat dan berorientasikan pengurusan moden serta transformasi pantas, manakala Jerman pula lebih berasaskan penyelarasan, prosedur dan pendekatan berperingkat. Dari segi cabaran pula, United Kingdom berdepan dengan ketidakstabilan politik dan tekanan perkhidmatan awam, manakala Jerman menghadapi kekangan birokrasi dan cabaran demografi. Dapat disimpulkan bahawa reformasi pentadbiran bukan sekadar perubahan dasar tetapi juga bergantung kepada keupayaan negara menyesuaikan institusi dengan keperluan semasa. Dengan itu, sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.